Halo guys, kita bertemu kembali bersama saya Om Bin. Okay guys, hari ini Om Bin nak tunaikan permintaan kawan-kawan kita. Om Bin minta maaf guys sebab Om Bin lambat reaction video ni. Rasanya video ni dah kawan-kawan kita dulu dah lama buat permintaan request untuk Om Bin react video ni. Tapi Om Bin baru ada kesempatan untuk hari ini untuk cari video ni. Sorry guys, Om Bin baru bangun. Okay guys, hari ini guys tajuk video kita driving around Kuala Lumpur and Jakarta. Sangat berbeda daripada ASEAN Stations ID. So, Om Bin tak tahu lagi guys macam mana bentuk keadaan dia, apa perbezaan dia. Okay guys, tanpa berbasa-basi lagi, kita langsung sahaja reaction video ni. 1, 2, 3, play. Okay. Oh, maknanya sekarang ni di KL guys, Kuala Lumpur. Okay. Dulu guys, Om Bin pernah juga memandu kereta daripada Johor Bahru, tempat yang Om Bin duduk sekarang, ke Kuala Lumpur. Tapi Om Bin guna GPS, so Om Bin tak berapa ni sangat sebab Om Bin fokus pada pemanduan. So Om Bin tak berapa nampak, tak berapa fokus pada persekitaran dia. So melalui sini kita akan tengok macam mana keadaan dia. Okay, wow. Jadi video ini diambil melalui kereta. Mungkin pemilik video ni rakam melalui kereta dia. Okay, sekarang di Kuala Lumpur. Wow. Oh, so ni dekat kawasan KLCC kot, yang ni sini, yang ni. Dekat Twin Tower, kawasan dia. Okay, Om Bin dah pernah bergambar guys dekat kawasan ni. Okay, KLCC. Wow, hebat gah. Dia bangunan-bangunan kedai dia. Okay, kawasan MRT ke monorail punya laluan. Kawasan mana Om Bin pun guys tak berapa tahu sangat pasal Kuala Lumpur sebab Om Bin jarang datang Kuala Lumpur sebab Om Bin daripada Johor Bahru, duduk di Johor Bahru, yang jaraknya ke Kuala Lumpur tu lebih 300 km. Kalau Om Bin pergi Johor KL, memang Om Bin sesat guys. Om Bin tak tahu. Kecuali dengan bantuan GPS ke. Okey lah. Okey, nampak kat situ The Four Seasons. Ni rasanya yang hitam putih ni dia Menara Ilham kot. Tak berapa ingat guys nama-nama dia. Masa video ni dia ambil guys, dia dekat KL tu dia tengah buat beberapa jalan dia, mungkin perbaiki jalan-jalan dia. Dia tengah baiki guys. So maknanya dekat KL pun masih terlihat juga guys banyak pokok-pokok hijau yang masih dikekalkan dalam bandar. Okey. Ini menara apa ni? Oh, wow. Om Bin suka guys bangunan yang macam ni berkaca.
bangunan yang berkaca tuh macam lagi nampak menarik, cantik, nampak macam menyela lah. Okay. Cuma tak tahu guys ni apa kawasan ni. Rasanya Om Bin ke KL tu dalam beberapa kali saja kalau diikutkan, sebab Om Bin jarang datang KL. Untuk maksudnya kalau macam Om Bin datang melancong ke KL tu jarang, mungkin dalam selama Om Bin duduk Johor Bahru mungkin baru lebih kurang yang betul-betul melancong daripada Johor Bahru ke KL mungkin lebih kurang dalam 3-4 kali sahaja. Untuk ini dekat dah sampai Jakarta guys kita. Sekarang kita berada di Jakarta sebab Om Bin ingat bangunan tu. Wow, bangunan-bangunan bercermin guys. Om Bin suka sangat tengok bangunan-bangunan bercermin, macam nampak gah gitu. Okay, sekarang ni kita kat Jakarta kot. Oh iyalah Jakarta guys. Wah, bangunan bercermin dia tu guys, tinggi. So ni dia kata terlalu berbeza sangat. Maknanya pemanduan, mungkin pemandangan dari segi pemandu di KL dan Kuala Lumpur dan Jakarta. Bercermin, Om Bin suka sangat bangunan-bangunan bercermin. Cantik, kita tengok cantik. Mungkin video ni dah lama juga guys. Mungkin tengok tadi macam tahun 3 bulan 4 bulan yang lalu video dia. Amazing. Sekarang tu guys macam rasa happy sebab dua bandar ni, dua kota metropolitan ni kira memindah berjalan-jalan walaupun tak berapa kerap. Biasanya kalau Om Bin fly macam ke Kuala Lumpur guys, biasa kalau Om Bin fly daripada Malaysia, Om Bin akan lalu daripada Senai Johor Bahru Airport ke KLIA, terus Om Bin naik flight. Om Bin jarang naik bus sebab Om Bin lagi suka naik flight sebab cepat. Wah, hebat tak guys bandar-bandar di Asia Tenggara. So korang guys sebagai orang, tak kira lah korang orang Indonesia ke orang Malaysia ke, kena berbangga guys sebab bandar-bandar besar di Asia Tenggara ni banyak yang diragah, mewah dan mampu mengalahkan beberapa bandar-bandar gah mungkin di benua Eropa, benua Amerika. Wow, hebat, mirip Taipei. Mungkin pernah guys ke Taipei, tapi okey lah, Taipei pun cantik juga guys bandar dia. Hebat. Jadi guys, video ni yang Om Bin faham dia macam mix-mixkan gitu. Sekejap dekat Kuala Lumpur, sekejap dekat Jakarta, sekejap Kuala Lumpur, sekejap kat Jakarta. Oh my god. Oh, hebat guys. Kuala Lumpur pun tengoklah guys, bangunan-bangunan berkaca dia. Taiwan atau KL ini sangat mirip, cantik sangat bandar ni. Luar biasa.
guys, jalan-jalan dekat dalam bandar. Sebab Om Bin daripada perkampungan, jadi kalau tengok bandar terlalu wow, terlalu hebat sangat guys tengok bandar. Maklumlah kita daripada kampung. Jalan Piramli KLCC. Oh, mana ni Jalan Piramli guys. Okay, Suria KLCC, Twin Tower. Dulu kalau tak silap Om Bin first datang tahun 2006 dekat KL. Pertama kali Om Bin datang KL tahun 2006. Om Bin first ambil gambar. Okay, masa tu tak ada apa lagi, tak ada handphone canggih, Android semua tak ada. Oh, sekarang kita dekat Jakarta. Bangunan-bangunan dekat Jakarta guys, masih ada lagi yang tengah dibuat guys. Wow, ini MRT punya station, tapi tak tahulah guys apa nama dari station. Wow, amazing guys. Okay, kita masih kat Jakarta. Okay, flyover dia. Wow. Wah, banyaknya guys bangunan-bangunan berkaca. Sangat menarik untuk ditengok. Dia ambil pada waktu petang kan guys, sore hari. Rapi je, hanya dekat Jakarta guys, bersih. Jalan dia bersih semua. Bangunan-bangunan dia dekat tepi-tepi jalan. Jadi cantik lah ditengok pemandangan dia. Wow. Jadi pada orang yang belum berkesempatan pergi Jakarta dan Kuala Lumpur, silalah berkunjung sebab memang menjanjikan yang terbaik. Terutama yang contohnya macam Om Bin yang daripada kampung, memang amazing guys, tengok bandar-bandar besar. Tak kira lah Kuala Lumpur, Jakarta, amazing. Rugi kalau tak berkunjung ke Kuala Lumpur dan Jakarta, tak menengok keindahan dia. Bangunan-bangunan pencakar langit dekat KL, dekat Jakarta, macam mana penyusunan bangunan-bangunan dia cantik. Nak guys pada waktu malam memang menjanjikan amazing. Wow, hebat. Okay, mungkin dia dah petang, so bangunan-bangunan dia itu dah mula bercahaya. Cantik guys. Rugi sangat-sangat kalau tak datang Jakarta ataupun Kuala Lumpur. Memang besar ruginya. Wow. Okay. Wow. Oh, dah habis guys. Oh my god. Dah habis dah. Dah habis dah guys video-videonya. Wow. Itu first time Om Bin tengok jalan-jalan, kira tu perjalanan sahaja guys, sebab dia rakam melalui kereta. Mungkin pemilik tu dia naik kereta. Wow, amazing. Dekat situ guys kita boleh nampak bangunan-bangunan berkaca di dua-dua bandar, di Kuala Lumpur dengan di Jakarta. Wow,
So pada korang guys yang belum berkesempatan untuk berkunjung ke dua kota metropolitan tadi, so bolehlah buat perancangan. Mana tahu coronavirus ni dah siapkan, dah habis, ataupun mungkin penerbangan untuk keluar negeri, keluar negara dah dibolehkan. Jadi so bolehlah kita berjalan-jalan. Oh my god, hebat guys. Cantik. Okey lah guys, itu sahaja video Om Bin untuk kali ini. Jangan lupa sokong terus Om Bin, dan pada korang yang dah subscribe, Om Bin menghargai sangat-sangat sokongan korang. Moga Om Bin, dengan sokongan korang, moga Om Bin sentiasa bersemangat untuk video-video reaction. Okay guys, sebelum tu Om Bin nak mengharapkan kita semua sihat-sihat saja. Om Bin doa semoga kita sentiasa terhindar daripada macam-macam bencana ke pelbagai. Kita sentiasa sehat menjalankan aktiviti kita, dan ingat guys, coronavirus berada di mana-mana. So, okay guys, dah.